Aku ni siapa? Couple dengan kawan kau tu. Kahwin dengan kawan kau tu. Tak payah ada aku. Cakap je kau pergi keluar malam, rupanya kau off location. Cakap je lah, aku tak marah. Tapi kau tunggulah kau balik nanti. Yelah, kita effort chat panjang-panjang, voice note semua, video note semua. Lagi pandai-pandai. Tinggalkan kita sampai 2-3 pagi. Ya, I lepak kawan I, tapi kau lah perempuan lain. I dekat hospital. Dia tengok dia pergi lepak dengan lelaki lain. Betul lagi kedua. Buang je phone kau tu. Ini puannya. Cakap je kau tak ada spark lagi, kau nak bercinta dengan aku. Kau ada lelaki lain. Cuba kalau lelaki. Kau ada perempuan lain. Dia cakap dalam hati I ada seorang, tapi dalam WhatsApp kita tak tahu berapa orang. Mana terlalu friendly dengan semua orang. Dah lah tak handsome, tak kelakar pula tu. Sibuk nak kelakar dengan orang lain. Kau apa hal? Apa masalahnya nak kawan-kawan dengan semua orang? Aku je kawan kau. Kenapa takut kantoi ke? Jaga paket ke? Aku kena jealous saya dengan lelaki lain. Perempuan lain. Sebab I rasa macam dikit sangat ke I. Kau jealous dengan aku. Apa dia? Tak ada apa. Contoh macam you nyamuk, dia pergi buru semua nyamuk tu, dia bunuh semua. Oh, takkan macam hero Tamil. Tengok you, dia tengok I pap gaduh. Kau mampu cinta dengan patung. Kau ambil je lepasan mak, bapak aku, adik semua, nenek aku. Lu jangan sembang kasi bimbang lah. Jangan marah.